Isteri yang selalu sakit pinggang, husband dia boleh buat senaman ini untuk isteri. Mesti boleh melegakan sakit pinggang. Nak tahu, husband dengan isteri, tolong save dan share video ini dulu. Mari, master tunjukkan senaman seterusnya. Pertama, angkat kaki ini naik atas. Lepas tu, mencangkung macam ini. Gunakan tangan kanan untuk tekan. Waktu tekan, tengok ini punggung dia kan. Okay, kita tekan dan tolak untuk pusing sikit. Buat stretching ini yang penting kita perlu gunakan tenaga badan. Tengok saya tekan tapi saya gunakan tenaga badan untuk tekan dan pusing. Dia akan rasa dekat bahagian punggung sini, dia punya urat, dia punya masa, dia tarik. Sini sudah melega, pinggang mesti kurang sakit. Buat ini senaman selama 5 set. Satu set hanya 20 saat sahaja. Kalau husband sudah tolong isteri buat stretching tadi, sudah buat senaman tadi, tapi dia punya pinggang masih sakit, jangan risau. You boleh bawa isteri datang ke SK Wellness Meru Ipoh. Kita boleh tolong urut dan bantu untuk buat stretching, untuk buat senaman ini. Kita wanita urut wanita, lelaki urut lelaki. Yang penting kena halo-halo dulu. Takut nanti slot sudah penuh.